Cah transport ni memang kita dah bagi tahu, memang kita dah kenalkan. Masalahnya maupun dekat mana-mana posting kita ke apa ke tak baca habis. Video pun tak dengar habis. Lepas tu mai kata kita kata lain, lepas tu menjanjikan lain bagi yang lain. Sebagai contoh, kami ni berpengkalan di Penaga. Utama kami adalah Seberang Perai Utara dan kawasan yang berdekatan dengannya. Kami dah pernah bagi tahu kawasan-kawasan yang kami tak cah transport. Kalau contoh hampa nak kami pi Padang Merah, Labu Besar, mestilah akan ada cah. Jangan pula kira okey Kulim tu daripada mana? Hampa kira daripada Tasik Gelugok main Padang Serai 15 minit. Lepas tu hampa lajak lagi pi Padang Merah lagi 20 minit. Lepas tu hampa lajak lagi, hampa nak lajak pi mana? Hampa nak lajak pi sampai Baling. Habis tu takkan Baling kita tak mau cah apa, tapi Baling mau kita tak masuk lah. Paling kuat pun sampai Labu Besar macam tu boleh gagah lagi lah. Jadi kalau kami nak bagi tahu lah, kalau hampa ni bersifat sebegini, tolong jangan cari kami. Carilah technician yang berdekatan dengan hampa. Sebab kadang-kadang bagi tahu pun payah, duk argue-argue ni kami tak mau. Sebab setiap hari kami menerima berlambak WhatsApp. Jadi bila tak reply kata bagi blue tick, tapi bila kita explain macam ni, kata pula apa janji lain dapat lain kan. Sebenarnya tak ada. Jadi tolong fahamilah tuan-tuan. Kalau tak suka is okay, ambil je dengan orang yang lebih dekat.